Assalamualaikum. Okey, hari ni 11 Disember. Okey, mari ke kebun. Tengok baru lepas tanam pokok mangga semesta selang-seli dengan pokok metua. Okey. Kita hari ni kita tengok perigi. Kita perigi, kalau tengok kat dalam nampak tak tahu. Air, nampak air. Tu air dia. Dulu air dia apa orang kata dekat-dekat nak sampai paras tebing. Ni hujan berhenti lebih kurang 2 minggu. Dah surut dah sebanyak lebih kurang 3 meter. Tu cepat juga surut. Okey, kita tengok kemajuan tanaman pokok mesta. Okey, inilah pokok mesta. Kita tanam anak lebih kurang dalam 4 kaki. 4 kaki ni kita selang-selikan dengan motor. Itu hari saya ingat nak letak sikit je, tapi apa, nampak cantik pula bila selang-seli. Memanglah agak rapat, cuma mertua ni ialah kalau boleh tak nak rapat. Cumanya dia boleh tanam apa ni bercampur dengan pokok lain. Jadi saya pun letak satu baris ni pokok apa ni mesta, yang apa ni lebih kurang dalam 12 pokok selang-seli dengan pokok mertua, yang bahagian kebun mertua yang apa, tapi tu yang bunyi tak nampak burung. Apa besar macam tu, kan ikut macam burung lindungan. Okey, inilah progres pokok mertua. Minta maaf, kerap sikit bersin. Apa ni, sehari dua ni rasa kurang sihat sikit, tapi itulah semangat bila datang kebun kan. Okey, tu mertua antara yang pokok paling lama. Alhamdulillah selepas spray biofit 3 kali mula mengeluarkan pucuk baru. Okey, ni pisang yang itu hari yang baru tanam juga. Tengok dah mula dah keluar pucuk baru. Tanah hari ikut agak kering sikit. Tambah pokok master. Saya ingat master itu hari tanam, selepas tanam ni baru tanam lebih kurang dalam 4 hari. 4 hari tanam, itu hari ada hujan satu kali. Kan? Tapi kalau elok saya ingat petang ni kalau sempat, saya ingat nak siram untuk pokok yang baru tanam mesta dengan pokok iView. Sebelah sana tu saya saya letak pokok iView macam pokok mesta juga, selang-seli dengan pokok mertua, satu baris sebelah tepi. Yang tengah ni saya tak kacau. Yang itu yang kata tak keluar pucuk kan, dah letak baja banyak kali. Ni alhamdulillah dah mula keluar pucuk dah. Yang ni metrik ni mertua color kuning, pokok agak sihat kan. Saya ingat yang ada 2 pokok yang sebelah sana, 2 pokok yang agak perlahan. Ingat mungkin yalah, mungkin saya ganti terus dengan pokok yang besar. Kita nak dia bagi dia ketinggalan. Itu pun sama tu. Kalau perhati, okey. Yang tu juga varietas kuning yang mula-mula tanam. Kuning tadi buang ni pokok menjala di pagar kan. Tapi dia ni tak boleh buat cepat-cepat, kena buat perlahan-lahan.
nampak layu sikit kan. Nampak layu sikit. Tapi ini yang ada ni siram. Samalah juga dengan ni. Dia kan ikut pokok dah lama. Cuma itulah apa tempat baru tu. Kat sana siram hari-hari kan. Kat sini tak siram. Oh, yang sini pokok pisang 2 pokok lagi tak tanam. 2 pokok lagi tak tanam. Oh, ini saya tanam pokok buluh madu. Buluh madu. Sambil-sambil boleh ambil rebun dia. Boleh juga apa kita buat apa kita buat ambil buluh dia untuk tungkat pokok-pokok pisang ke pokok apa kan. Tu yang belum dia tanam. Yang ni yang tanam pokok review. Lebih kurang 12 pokok juga. Pokok review tanam ini. Bahagian pagar pun dah mula ni dah. Lawa pula buah kelapa ni. Harap tak ada apa, tak ada musuh yang merosak pokok lagi. Yang pun alhamdulillah dah mula keluar pucuk baru. Kita kejut wajah. Macam itulah. Kena hati-hati bila nak membaca. Pucuk baru. Tak terkejut lah saya pun. Dia kan pucuk baru rosak. Alhamdulillah tak rosak. Cuma dia pucuk baru nampak macam patah. Kan? Nampak macam patah. Banyak keluar pucuk yang baru. Kan? Cuma yang belakang tu pokok baru agak cepat pulih. Yang belakang pucuk baru. Lagi tahan panas. Walaupun dia baru 2 hari tanam, tak nampak terkejut sangat. Kan? Kalau kata manggis nampak mungkin dia pokok terlampau besar. Macam yang ni pokok dia kecil sikit. Tanah polybag besar, jadi dia kurang terkejut. Ni pula jatuh yang baru dah pisang. Banyak peringkat juga ni. Kalau ikut ni dengan sepatutnya tadi adalah tengok dalam video. Bila keluar tu kita kena tanda. Kalau kita spray, kan kita tahu yang mana peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3.
Ni memang nak kena tengok daun lah. Tak tahu buah dah tua ke belum. Setahu saya dah 3 kali buang potong dia punya jantung pisang. 3 kali maknanya 3 peringkat. Saya setiap buah saya akan tunggu saya akan tunggu lebih kurang last buah sikat yang last tu dengan jantung tu panjang dia 1 kaki baru saya potong. Dan hari 3 kali lah kan. So 3 peringkat tu, ada yang buah yang baru keluar pun tengok ada 2, 3, 4 tandan juga kan. Oh yang ni yang atas dia tak keluar pucuk dia, yang bawah nampak dah keluar pucuk kan. Di atas tu dia masih lagi terkejut. Tapi alhamdulillah lah dah mula keluar yang bawah. Yang ni pun mula keluar pucuk baru. Dah mula keluar pucuk baru. Cuma saya ingat mungkin nak kena fishing. Cuma saya sekarang tengok, sebab kita ni bulan 12, hujan tu ramalan mungkin ada satu lagi yang gelombang yang besar musim terkejut di Kelantan ni. Jadi saya ingat sama ada saya nak rumput di bahagian pangkal ataupun rumput di bahagian parit. Maksud saya di tengah-tengah laluan. Mana rumput tu kita mesin, kita letak sebelah pangkal pokok. Saya ingat dengan cara tu mungkin dia lebih sejuk kan. Dalam masa yang sama dia boleh jadi sungkupan. Sekejap lagi kena tutup pergi. Nanti masuk benda. Tadi ni tengok air. InsyaAllah jadi. Tengok pokok dulu. Maksud saya spray, saya mesin yang bahagian ni laluan parit. Ni buah yang lama. Alhamdulillah makin besar lah. Cuma mungkin sebulan lagi kot baru dia tua. Sebulan lagi. Yang peringkat 3 ni, saya ingat peringkat 3. Yang ketiga ni banyak pisang yang ni. Tak pasti pisang apa macam ni. Yang kena buang karut. Cuma kalau kata ada sistem air memang elok sangat. Ada kita letak baja, letak dolomite, maknanya bahan tu sampai sepenuhnya kat pokok. Ni yang baru keluar. Jantung baru keluar. Belah sana pun ada. Dalam pokok. Pisang apa? Okey, saya setakat tu je video kita untuk kali ni. Okey, assalamualaikum.